Bulan pertama, tadi saya cakap Brother Aman yang cakap world tadi tu, kan dia jaga saya kan. So dia kata, bro, lu kena chill kau nak beritahu lu ni, dia cakap. Tapi apa-apa lu chill je, dia kata kan. Chill lah ni. Okay, apa bro? Lu punya gaji bulan ni, lu chill kau nak cakap ni. Okay, lu punya gaji bulan ni almost 100k. Gitu. Cakap 100k? K tu apa? 100 tu saya faham lah, 100. K tu apa? Saya tak pernah dengar sebelum ni K tu apa. K tu apa? 100,000 bro. Oh, kau cakap 100,000? Ya. Gila bro. Kan gua cakap tadi lu kena chill. Oh, jadi aku pun macam okay, sebulan ni je bro. Banyak lagi payment yang belum keluar, belum release bro. Ni yang dah release hampir 100. Tak kejut bro. Nangis aku. Nangis lagi. Bersyukur lah. Aku nak buat apa? Yelah bro, dulu aku jaga karaoke, satu lagu bayar RM2, aku dapat 50 sen. Sayang bro. Maksudnya hilang duduk 3 bulan, senyap, pap keluar 1,000. Bro, ada show yang bayar sampai 200,000, 150,000, 100,000. Ada masa tu. Ya. Jadi macam betul ke tak betul ni kan? Macam macam merepek kan? Macam Bila apa dapat duit banyak-banyak tu dia jadi lupa sangat. Dia tak, masa tu duit banyak tapi tak boleh buat apa. Kau tak boleh menikmati. Maksud menikmati, kau tak boleh keluar. Nak beli, tak boleh. Ada jadi macam duit ada ni, nak keluar macam mana? Aku nak pergi pasar malam. Kehidupan kita sebelum tu ada gunting. Aku nak beli jagung. Aku suka jagung rebus. Abang Malik. Nak jalan-jalan pasar malam, beli buah mata kucing kan. Sedap kan. Tak dapat buat benda. Jadi benda tu jadi kau bagi kat sini tapi kau tarik kat sini. So begitulah. So dalam kehidupan saya macam gitu dalam 3 ke 4 tahun. Yang tak, maksudnya nak keluar tu macam tak ada privacy tu lah. Gitu.